sepi, angin malam menyapa rasa. Saat hati lelah sendiri, buku hadir menenangkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Aisyah Sofia binti Asmawi, berusia 14 tahun dan saya dengan bangganya mewakili SMKA Ma'had Hamidiyah yang terletak di Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Kod sekolah saya ialah BRA 4001. Sebagai seorang remaja, hidup ini kadang-kadang terasa seperti sebuah perjalanan tanpa peta, tanpa arah. Kita berjalan tetapi tidak selalu tahu ke mana kita menuju. Dan dalam perjalanan itulah saya menemukan sebuah tempat singgah yang tidak berbunyi tetapi sangat memahami, iaitu sebuah buku berjudul Selamat Datang ke Kedai Buku Hinandong karya Wang Boria. Bukan sekadar cerita tetapi teman yang memahami. Naskah setebal 354 halaman ini telah diterbitkan oleh kumpulan Karangcraft pada tahun 2024 dan merupakan karya laris antarabangsa. Karya ini berasal dari Korea Selatan dan telah terjemahkan ke pelbagai bahasa termasuk bahasa Malaysia. Novel ini membawa konsep healing literature atau sastra penyembuhan. Dan bagi saya, ia benar-benar terasa seperti penyembuhan yang sebenar. Kulitnya dihiasi dengan warna pastel yang lembut, seakan-akan memucuk hati yang lelah. Literasi kedai buku yang sederhana cukup untuk membuatkan jiwa terasa damai, bahkan sebelum helaian pertama dibuka. Susun arti teksnya juga kemas dan teratur. Sebagai remaja, saya menghargai kesederhanaan ini kerana dalam dunia yang membingungkan, buku ini hadir dengan cara yang ringan, tidak memberatkan fikiran tetapi perlahan-lahan menyentuh perasaan. Ayo kita selami kisah tentang novel ini serta nilai dan pengajaran yang terdapat di dalamnya, khususnya buat golongan remaja seperti saya. Novel ini mengangkat tema penyembuhan emosi, pencarian jati diri dan keberanian untuk memulakan semula. Saya seakan-akan masuk ke dalam kedai buku itu, duduk bersama watak utama Yeongju. Yeongju ialah seorang wanita yang memilih untuk meninggalkan dunia lamanya, dunia yang penuh tekanan yang hampir menidam-madamkan dirinya. Lalu dia membuka sebuah kedai buku kecil, bukan sekadar untuk menjual buku, tetapi untuk mencari semula dirinya yang hilang. Namun setiap permulaan tidak pernah sunyi daripada keraguan. Di sinilah saya belajar bahawa keberanian bukan tentang tidak jatuh, tetapi tentang tetap berdiri walaupun hati penuh dengan persoalan. Hari demi hari, kedai itu menerima manusia-manusia yang luka. Mereka datang dengan hati yang letih dan jiwa yang hampir kehilangan arah. Namun, di ruang kecil itu, sesuatu yang luar biasa berlaku. Bukan dengan keajaiban, tetapi dengan kata-kata dan juga keikhlasan. Perlahan-lahan mereka sembuh. Dan saat itu saya sedar, kadang-kadang kita tidak memerlukan jawapan yang besar. Cukup sekadar seseorang yang memahami serta ruang untuk bernafas semula. Namun, kemuncak cerita berlaku apabila Yeongju mula meragui keputusannya. Dia tertanya-tanya sama ada membuka kedai buku itu hanyalah satu bentuk pelarian daripada masa lalunya. Dan tanpa saya sedari, soalan itu turut bergema dalam diri saya. Kerana sebagai remaja, kita sering tersesat di antara harapan dan ketakutan. Namun akhirnya dia sedar bahawa perubahan tidak semestinya besar. Cukup sekadar ruang untuk bernafas. Dia mendapati bahawa kedai buku kecil itu telah memberi makna kepada ramai orang dan tanpa dia sedari, ia juga telah menyembuhkan dirinya sendiri. Kekuatan novel ini terletak pada gaya penulisannya yang perlahan tetapi mendalam. Ia tidak dipenuhi dengan konflik yang besar tetapi mengalir tenang dan jujur. Mungkin ada yang merasakan ceritanya sedikit perlahan, namun di situlah keistimewaannya kerana kehidupan sebenar juga tidak sentiasa dramatik. Menariknya, buku ini juga turut memperkenalkan beberapa istilah Korea. Taewoo, Yeongju dan Singchon. Pandai kan saya berbahasa Korea? Inilah keunikan kecil yang menambah daya tarikannya. Kesimpulannya, novel ini sangat sesuai untuk remaja yang sedang mencari identiti diri.
Karya ini membuktikan bahawa keresahan manusia adalah universal dan mampu untuk merentas budaya serta bahasa. Akhir kata, selamat datang ke kedai buku Hyunamdong. Semoga selepas anda keluar dari kedai ini, anda akan menemukan ketenangan anda sendiri. Sekian, terima kasih.